Kat sini aku nak share dengan korang sikit satu footage daripada perlawanan di antara Selangor dan Negeri Sembilan dalam pilihan Piala Malaysia tempoh hari lah. Kat sini aku nak korang tengok klip ni dan aku akan explain macam mana tingginya level IQ bola sepak yang ada pada pemain penyerang Selangor import iaitu Gregor Moraes. Tengok ah. Okay, mau tengok pegang bola. Bawa sikit. Hantaran kepada Gregor dan tapping terus ke kawasan kotak penalti Negeri Sembilan. Okay. Okay, memang situasi ini tidak membawa kepada jaringan, betul. Tapi kalau kita analyse balik situasi ini, kita akan nampak tahu macam mana cerdiknya, tingginya IQ bola sepak Gregor Moraes dalam pasukan Selangor dan pentingnya kehadiran beliau sebagai penyerang utama pasukan Selangor lah. So kalau tengok balik pada awal tadi, macam mana bola sedang dipegang oleh Nora Wabdeh, dan pada situasi ini Gregor ke depan. Okay. Memang posisi natural beliau lah sebagai top striker. Beliau berdiri di edge of the box, ready untuk menyambut hantaran tinggi daripada Noh, ataupun sekiranya Noh cuba untuk melakukan percubaan jarak jauh, beliau ready untuk second ball atau bola muntah. So di belakang beliau adalah Alvin Fortes. Okey. Main wing kanan yang masuk ke dalam half space ataupun masuk ke tengah sedikit untuk melakukan supporting play kepada Nur Awabdeh ketika bola sedang berada di bahagian kiri padang. Okay. So naturally dia jadi sebagai second option lah. Sekiranya No tak boleh hantar bola terus kepada Grigor, No boleh link up dengan Alvin Fortes. No boleh hantar bola kepada beliau dan beliau boleh gelecek masuk, ataupun beliau sendiri akan mengekalkan position lah untuk pasukan Selangor. Tapi dalam situasi ni, Alvin Fortes decide untuk naik ke atas. Maksudnya join Grigor di dalam kotak penalti dan menganggap apa, No akan melakukan hantaran jauh terus ke dalam kotak penalti. So antara beliau ataupun Grigor yang akan sambut bola No tu. Okay, so dia nak crowdkan penalty box. Dia masuk ke dalam kotak penalti bersama-sama dengan Grigor. Tetapi Grigor perasan situasi ni, beliau menoleh dan nampak okey, sekarang ni No sangat isolated. Maksudnya kalau depan No ada 3 pemain Negeri Sembilan. Di dalam kotak pula hanya beliau dan Alvin Fortes sahaja yang akan berebut bola dengan 3 orang pemain pertahanan Negeri Sembilan. So Grigor menyedari situasi ini, beliau patah balik. Mengambil semula posisi yang ditinggalkan oleh Alvin Fortes. Dan pada keadaan ini beliau switch position lah, mereka switch role lah. Alvin Fortes sekarang berada di posisi top striker dan Grigor melakukan supporting play kepada Nora Wabdeh. Okay. So dalam masa yang sama, semasa beliau berpatah balik ataupun turun ke bawah sedikit, drop, beliau berjaya menarik pemain pertahanan Negeri Sembilan untuk mengikuti beliau. Jadi ini membuka ruang, okay, di belakang pemain pertahanan tersebut. So the moment apa, Nora Wabdeh hantar bola tu, mula menghantar bola, Grigor dah tahu dah dekat mana dia nak letakkan bola yang dia dapat daripada Nor tersebut selepas ini. So bila ada ruang di belakang pertahanan ni, Alvin Fortes by right boleh attack the space lah. Sebab tak offside tu, dia boleh attack the space. Grigor dah tahu dah, okay, aku dapat bola ni, aku akan hantar ni terus ke space yang ditinggalkan oleh pertahanan tadi. So nampak bola tu jatuh, bola tapping Grigor tu betul-betul jatuh di spot di mana pertahanan tu tinggalkan space tadi. Faham tak? So by right memang tidak menyebabkan jaringan lah situasi ni, tapi by right sekiranya tadi Alvin Fortes tidak Alvin Fortes ada persefahaman yang lebih baik dengan Grigor Moraes, dan kalau dia sedar lebih awal apa yang Grigor nak buat, dia dah akan mula attack the space yang ditinggalkan oleh pertahanan tadi, even semasa No mula-mula melepaskan hantaran tu. Faham tak? So bila No lepaskan hantaran tu, kalau Alvin Fortes dah attack the space now, bola tapping daripada Grigor tu, dia dah ready untuk sambut bola tu dalam keadaan open body dan hanya tinggal untuk melakukan percubaan ke arah gol. Situasi ni of course tidak menyebabkan jaringan lah. Cuma
menunjukkan betapa tingginya football IQ yang ada pada Gregor Moraes. Betapa pentingnya kehadiran beliau dalam menaikkan performance tim pasukan Selangor untuk musim ni. Walaupun dalam game-game sebelum ni banyak beliau tak berjaya menjaringkan gol, tetapi banyak off-ball movement, pergerakan-pergerakan dan hantaran-hantaran beliau yang menyumbang kepada kecemerlangan pasukan Selangor setakat musim inilah, terutama selepas pengambil alihan Kim Panggon. Okey, itu saja.